Okay guys, kalau tengok aku punya casing iPhone 17 Pro aku dah barai sebab jatuh dia motor hari tu. Tengok dia punya framing ni pun, dia punya plato ni pun dah patah semua. So, ini casing dah morph. So, aku beli lagi satu untuk gantikan dia. Ni yang baru ni, Movas frame case daripada morph juga. Tapi dia berlainan sikit sebab sini dia ada dia punya apa dah, protector lah. So, kita unbox dulu tengok macam mana kan. Tu dia. So, ni dia punya casing. Kalau kau tengok, dia tak ada framing macam ni. Dia tak ada casing, so dia lagi nipis lah. So, tengok cabut ni dulu ni. So, warna aku pilih warna biru sebab aku rasa pakai warna hitam ni is nice sebab kinda boring lah bila kau pakai pada lama-lama tu, macam tak ada karakter tersendiri kan. So, warna biru ni does give it something more lah. So, kita pasang lah dulu. Cabut dulu, tunjuk tu kat korang ni casing sebelum ni. Warna hitam, memang morph juga. Dah barai, dan this is the new one, warna putih. Warna biru. Kita pasang. Sebab iPhone aku warna biru juga, biru yang warna hitam, biru gelap tu. So this is the phone, kinda nice. Dia nipis and tak tebal sangat kalau compare dengan ni. Cuma yang ni kalau kau tanya aku lebih secure lah kalau compare dengan ni. But let's give it a look. Kata lebih estetik lah. Tapi kalau kau ada warna orange lagi cantik warna dia. But ni warna biru, biru, muda dan orange kat sini. So dia macam warna pelik sikit but cantik juga lah bagi aku. And of course aku terlupa nak mention, dia punya feel ni adalah jenis macam leather sikit. Tak rasa vegan leather. Dan kat sini dia macam getah. So dia shockproof lah. So bila jatuh tak ada apa-apa jadilah. And also dia punya plato dia pun ada protection. Macam kau nampak ni, dia tinggi sikit. So apa-apa jadi, dia pecah dulu sebelum korang main gambar. So that's really good protection lah. And depan ni pun ada protection sikit. Macam kau nampak ni, dia ada melengkung kat sini. So screen korang tak kena terus lah. Cuma kat tepi ni lah korang kena jaga sikit. Sebab dia tak ada cover kat sini kan. But yeah, it does give your phone looks a bit, nampak lebih nipis lah kalau compare dengan your typical casing tu. Macam biasa, link kat bawah tu.